Assalamualaikum, bersama saya Alia. Sari Info jam 5 petang, Ribut Channel TV PSS Sepulai. Sekolah Kebangsaan Pulai Condong telah selesai melaksanakan majlis pemakaian lencana jalur gemilang dengan jayanya. Untuk berita lebih lanjut, kita bersama rakan setugas wartawan Ribut Channel TV PSS Sepulai yang berada di tempat kejadian. Terima kasih Aisyah, rakan tugas di Bilik Info jam 5. Bersama saya Izzah, wartawan Ribut Channel TV PSS Sepulai. Sekolah Kebangsaan Pulai Condong baru sahaja selesai majlis pemakaian lencana jalur gemilang sebentar tadi. Apa yang boleh saya saksikan tadi, pelbagai input diterapkan kepada murid-murid, para tetamu dan warga sekolah. Bersama saya, penolong kanan HEM Sekolah Kebangsaan Pulai Condong yang turut serta di dalam majlis tadi. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak Cikgu kongsi dengan penonton mengenai majlis yang berlangsung sebentar tadi? Okey, terima kasih kepada adik wartawan Ribut Channel SKPC atau Sepulai atas pertanyaan ataupun soalan itu tadi. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 21 April 2025 adalah majlis peluncuran pemakaian jalur gemilang, pemakaian lencana jalur gemilang kepada semua murid di SKPC, yang mana pada hari ini sambutannya dilaksanakan secara gilang gemilang bersama dengan pemantau daripada JPN, PPD serta jawatan kuasa oleh guru-guru sekolah dan warga SKPC, yang mana tidak lain dan tidak bukan adalah satu gambaran yang mana pemakaian jalur gemilang ini menaikkan semangat patriotisme kepada semua warga. Jadi untuk itu syukur kehadrat ilahi kerana hari ini sambutannya begitu bermakna kepada semua warga, guru dan juga murid-murid SKPC, kerana banyak memberi manfaat tentang pemakaian jalur gemilang ini. Terima kasih Cikgu di atas perkongsian tadi. Sekian dari saya Izzah, wartawan Ribut Channel TV PSS. Ribut Channel, siaran anda semestinya siaran berinformasi, sensasi dan terkini. Bye-bye. Baik. Terima kasih Ribut Channel dari SK Pulai Condong, Kelantan. Ini bukan hanya sekadar satu keping lencana yang kita pakai pada uniform di sekolah. Ini adalah ibarat jiwa kita yang perlu dijaga, seolah-olah kita menjiwai semangat patriotisme kita. Sama juga kita pakai baju uniform sekolah, kena jaga kebersihan dalam diri kita. Terima kasih atas penjelasan tadi. Sekian dari saya, Umar, wartawan Ribut Channel TV PSS Sepulai. Ribut Channel, siaran anda semestinya sensasi, berinformasi dan terkini. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Sekian dulu daripada saya Alia, pengacara Ribut Channel anda. Ribut Channel, siaran anda semestinya siaran yang berinformasi, sensasi dan terkini. Bye-bye.